Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Yang berhormat Tuan Ketua, saya ingin mengucapkan junjung kasih di atas titah kurangku yang betul terang, menegur pentadbiran yang lemah, yang gagal, khususnya mencegah kemungkaran dalam masalah rasuah yang membara dalam negara kita. Sabda Nabi SAW, "Idza arada amin khairan, ja'ala lahu wazira sidqin wa khairin. In nasiya dhakrah, wa in dhakra ana. Wa idza arada ghayra dhalik, ja'alahu wazira syarrin wa kadhib. In nasiya lam dhukirhu, wa in dhakra lam wa'inhu." Kalau Allah menghendaki seorang raja itu baik, dia jadikan menteri nasihat yang ada sebelahnya menteri yang baik, yang benar. Kalau raja itu lupa, dia beri ingat. Raja itu sudah ditolongnya. Kalau Allah hendak buruk kepada raja itu, dia jadikan menteri penasihat sebelahnya yang buruk, yang bohong. Kalau raja itu ingat, tak ditolong. Raja itu lupa, tak diperingatkan. Kita menghadapi titah ucapan yang betul terang dari Tuanku, menegur kelemahan yang berlaku, berpunca daripada kegagalan dalam peranan manusia. Disebut oleh firman Allah Ta'ala, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi masa semua manusia dalam kerugian, melainkan mereka yang beriman, mengerjakan amal yang saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Tiga perkara yang penting, tiga aspek. Yang pertama iman, akidah, kepercayaan kepada Allah, hari akhirat, dosa dan pahala. Yang kedua amal yang saleh. Ketiga, berpesan, nasihat, tolong-menolong, bermasyarakat madani yang melandaskan iman. Tiga aspek yang disebut oleh Al-Quran Al-Karim. Apa yang berlaku ialah nasihat yang tidak menyeluruh. Sabda Nabi SAW, "Ad-dinun nasihat." Agama itu nasihat. Sahabat tanya, liman untuk siapa? Sabda Nabi, "Lillah wa Rasulullah muslimin wa ammatihin." Nasihat yang jadi kewajipan kepada kerana Allah dan Rasul, bagi raja, pemimpin-pemimpin, dan bagi orang awam. Perlu melibatkan semua. Sekarang raja telah bertutur terang nasihat kerajaan dalam masalah kemungkaran yang besar berlaku dalam negara kita, iaitu kemungkaran rasuah. Merupakan satu dosa yang sangat besar dalam Islam. Disebut oleh Allah dalam Quran, dosa besar. Allah Ta'ala, "Ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu ila al-hukam lita'lu fariqan min amwalin nas bil ism wa antum ta'lamun." Surah Al-Baqarah ayat 188. Jangan sekali-kali kamu makan harta kalangan kamu dengan cara yang salah. Dengan cara kamu menjogok kepada pihak yang berkuasa, makan harta orang lain dengan cara yang dosa, dalam keadaan kamu mengetahui. Apa yang berlaku pada hari ini, kesalahan ini laksana ikan buruk daripada kepala sampai ekor. Sangat dahsyat. Nabi telah menghuraikan tindakan yang holistik. Sabda Nabi SAW, "La'anallahu ar-rashi wal murtashi wal ra'ish." Allah Ta'ala melaknat orang yang bagi rasuah, yang terima rasuah, dan orang tengah. Sepatutnya tindakan diambil kepada tiga-tiga pihak. Diambil kepada pihak yang bagi rasuah, pihak yang terima rasuah, dan orang tengah. Apa yang berlaku ini tindakan kepada yang terima rasuah. Yang sogok tak dibagi, orang tengah tak dibagi. Kononnya tak dapat pertolongan jadi saksi dan sebagainya. Maka berlakulah kelemahan dalam tindakan undang-undang dan langkah yang diambil.
Kegagalan kita ialah dalam pembangunan insan. Pembangunan insan, pembangunan manusia. Yang kedua, kelemahan undang-undang. Ketiga, kepimpinannya lemah, payung yang bocor. Ini masalah yang kita hadapi. Pembangunan insan, manusia ini perlu dibina. Jasad dia, akal dia dan roh dia. 3 aspek. Jasad, akal dan roh. Jasad ada makanan, akal ada makanan, roh ada makanan. Makanan jasad ialah makanan biasa untuk menguatkan nafsu dan kemahuan dia. Makanan akal ilmu. Makanan roh ialah beriman, akidah, dosa dan pahala. Di mana pembangunan Islam tak masuk, tak lengkap dalam semua perkara ini. Membangun manusia, bangun jasad yang melahirkan nafsu yang melonjak-lonjak sehingga tak ada iman, tak dikawal. Mahukan harta dengan sebanyak-banyaknya. Nabi sebut dalam hadis, manusia tak puas dengan harta, bukan 1 bilion. Kalau dia beri 1 lembah dengan emas, dia tak puas lagi, mahu 1 lembah lagi. Beri 1 lembah lagi, mahu 1 lembah emas lagi. Sehingga masuk kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu lalai dengan banyak harta sehingga kamu masuk kubur. Bawa sudah. Nafsu yang melonjak ini menyebabkan rakus. Tak kira melibatkan semua pihak. Sehingga jalan sebuah ini berlaku. Macam kisah 2 ekor kera yang benak dengan pisang. Sungai suka dengan pisang. Berebut pisang. Pisang sebiji. Jumput dengan beruk. Beruk pun minat pisang juga. Selesai masalah. Beruk pun selesai masalah. Dia potong pisang berat sebelah. Dia potong berat sebelah, dia potong masuk dalam mulut dia. Masuk dalam mulut beruk. Potong berat lagi masuk dalam mulut beruk dia. Potong masuk akhirnya tinggal kulit. Tinggal kulit lah. Habis dapat kat beruk. Boleh ke kera ni kulit-kulit saja. Ini yang berlaku mengapa projek gagal. Bangunan hospital tak lulus. Beli senjata tak sampai. Beli senjata second hand. Kenapa? Duit habis tengah jalan. Dicantau oleh buruk-buruk yang jaga roadblock ini. Ada yang ambil 10% tengah jalan. Ambil 5% tengah jalan. Ambil berapa peratus tengah jalan. Menyebabkan akhirnya tak cukup. Menyebabkan nak beli bajet cukup. Bila dulu bajet tiap-tiap tahun cukup. Tapi bila sampai masa nak laksana tak cukup. Ini berlaku kelemahan-kelemahan. Kerana kita telah dikawal. Kalau ada iman tak boleh nak buat benda macam ni. Yang kedua, kelemahan undang-undang. Undang-undang tak ada roh. Dalam Islam bukan undang-undang dunia saja. Kalau lepas undang-undang dunia, dalam kubur dia kejar lagi. Hari kiamat dia kejar lagi. Sahaja apa yang berlaku undang-undang ni dalam dunia saja. Dia anggap rasuah dosa yang besar ni. Dosa besar, dosa rasuah ni lebih besar pada dosa makanan haram lagi. Makanan haram untuk diri dia saja. Rasuah ni melibatkan negara, masyarakat umum. Lebih haram daripada makanan haram lagi. Kita kena sedar. Tapi bila undang-undangnya tak kuat, tak kuat. Bila dia anggap undang-undang ni dunia saja, rasuah ni pada dunia, tak kait dengan agama. Maka, apa lagi? Dia ada ilmu tak ada iman pula. Lagi banyak ilmu pandai menipu. Banyak taktik macam-macam. Ilmu tak beriman akan jadi macam tu. Maka lepas undang-undang dunia tak apa. Lepas tu buat umrah. Lagi banyak rasuah lagi acak kali umrah. Tak ada masalah. Boleh hilang begitu. Dalam Islam tak hilang, mesti kena ambil tindakan undang-undang baru hilang dosa. Kalau tak ambil tindakan undang-undang, akhirat kena lagi. Kalau dia sedar macam ni, barulah dia tak boleh buat. Yang kedua pula, undang-undangnya terpilih. Orang yang sokong kerajaan diselamatkan. Yang tak sokong jaga kena. Menyebabkan payung kerajaan tu bocor. Akhirnya keadaan jadi pelindung pada orang yang rasuah. Nak selamat sokong kerajaan. Kalau tak sokong tak selamat. Jadi begitu. Dalam Islam pemimpin perlu menjadi contoh dan model. Ulama mengatakan an-nas ala dini mulukihim. Pihak dan tentera kerajaan ikut orang yang lebih atas. Kalau atas tu jadi model, orang bawah akan ikut. Umar bin Abdul Aziz yang memerintah
melakukan reformasi dalam masa 2 tahun. Bukan 2 tahun. Selesai masalah Muhammad Aziz ini. Dia bertindak terhadap isteri dia dulu yang dapat hadiah. Lepas tu bertindak terhadap keluarga yang terdekat dapat hadiah. Terhadap kroni yang dapat hadiah. Keikhlasan dia menyebabkan pihak yang bawah ni jujur jadi model. Jadi reformasi ini tak perlu kepada dua penggal. Umar Aziz buat 2 tahun saja. 2 tahun bagi dia telah diracun keluarga dia sendiri. Tak apalah mati kerana korban. Reformasi dalam 2 tahun. Kalau letak jawatan 2 penggal, bukan reformasi, repo kursi, gila kursi sajalah. Gila jawatan. Lepas orang ni pegang pula. Kalau tak laku reformasi yang menyeluruh, maka akan jadi rosok. Kemudian kita kena sedar, rasuah ni menyebabkan birokrasi di bawah ni rakyat susah. Nak dapat satu tanah, satu rancangan, terpaksa bagi rasuah di bawah. Bawah bukan begitu. Siapa bertahun bulan nak dapat tanah, nak lulus suatu permohonan dia. Jadi parah dia punya kerja. Kemudian yang masalahnya ialah pegawai-pegawai ni tak berani nak terus terang. Tak mustahil pegawai jadi kambing hitam. Tak mustahil jadi kambing hitam. Hak buruk-buruk ni selamat, pegawai jadi kambing hitam akan sembelihnya. Dengan sebab itu saya meragui orang yang didedahkan nama-nama pegawai ni. Bukan tentera saja, semua. Semua jawatan didedah ni mungkin ada buruk-buruk yang besar. Pegawai ni dipaksa takut ke buruk ni, terpaksa kena buat. Maka berlakulah tindakan itu apa. Jadi sepatutnya pemimpin perlu jadi model yang berani nak naik pangkat orang betul-betul buat kerja. Saya tertarik, saya baca dalam satu kisah dalam media Indonesia, Sultan Hamengkubuwono, Sultan Jogja. Satu-satunya tuanku sultan yang dikekalkan di Indonesia. Hamengkubuwono pernah dia pandu kereta menyanggah arus, salah undang-undang jalan raya. Lalu seorang polis yang baru dapat kerja saman sultan. Saman sultan, dia tak kenal orang baru kerja, tak kenal kereta sultan. Dia saman sultan. Sultan tak kata apa. Tiba-tiba sultan pergi ke balai. Pergi ke balai, panggil ketua balai. Panggil ketua balai, tunjuk ni surat saman ni. Sila panggil hak pegawai yang saman saya ni. Ketua balai beritahu, kamu tak sedar ni, kamu saman ni sultan. Dia tak kenal. Takutnya dia habislah kena buang kerja. Bila dia pergi jumpa sultan, sultan kata naikkan pangkat dia. Kerana dia berani. Dia berani bertindak. Tak ada. Ni tak, kalau pegawai macam ni bagi penampar. Bagi penampar. Bukan naik pangkat. Ini tak boleh. Ini kita kena sedar. Guna saya balik. Masalahnya ialah kegagalan dalam pembangunan insan. Memang ada celahan. Laluan. Hulu Terengganu. Hulu Terengganu. Nanti kalau saya ada masa saya bagi. Okey, masih. Saya nak habis. Penggunaan ihsan ni mesti mengikut acuan yang diatur oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW mengatur penggunaan ihsan ni mula-mula mengikut fitrah, sifat menjadi bayi kanak-kanak. Manusia dilahirkan alal fitrah. Yulad alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Kemudian pendidikan pelajar mewarnai kanak-kanak ini. Dengan sebab itu pada peringkat bayi ini, peringkat kanak-kanak kecil ini, hendaklah dia asuh fitrah dia dulu. Mula daripada makanan dia. Sebab itu Islam menggalakkan susu ibu. Bukan susu tiruan. Susu ibu dulu. Sekarang ni apa yang berlaku? Ibu dulu sibuk sangat bagi susu tiruan. Maka jadilah anak tiruan. Apa yang berlaku di barat hari ini, anak-anak tak peduli pada ibu bapa. Sebab anak tiruan. Sehingga ada ibu bapa yang tulis surat wasiat bagi ke anjing. Anjing jaga. Ini sangat menyedihkan. Kerana sebab tu Nabi kata muru al-sab'in wadribuhum la'ashrin. Suruh anak kamu semayang umur 7 tahun. Kemudian bila cukup umur 10 dia buat salah, pukul. Maknanya masa umur 7 tahun ajarkan fardu ain yang wajib hati-hati orang, perkara agama, perkara akhlak, perkara moral, betul dan salah. Inilah masa umur 7 tahun. Mereka bawah 7 tahun tu didik fitrah rumah dia dulu. 7 tahun barulah Nabi kata bagi fardu ain, didikan wajib atas tiap-tiap orang. Bila 10 tahun barulah ajar benda lebih besar yang lebih berkembang. Barulah
dia besar lagi, barulah fardu kifayah, tugas dalam masyarakat. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, kita pisahkan pendidikan dengan pelajaran. Yang kedua, tidak menyeluruh dalam pendidikan kita. Ini perlu diambil langkah-langkah. Dunia sedang menghadapi kerosakan yang parah pada hari ini. Bukan sahaja peringkat nasional, peringkat antarabangsa. Kita melihat bagaimana Amerika, sebuah negara demokrasi, dah jadi negara samsing. Negara samsing. Serang Venezuela, nak ambil Greenland, nak ambil Kanada, dan sebagainya. Demokrasi pilihan raya dia yang sah. Pilihan raya orang lain tak sah. Padahal negara orang lain buat pilihan raya juga. Iran ada pilihan raya, Rusia ada pilihan raya. Semua ada pilihan raya. Semua tak betul. Pilihan raya dia saja betul. Oleh kerana dia sangat nafsu nak pada harta, nak pada hasil bumi, berhasil hasil bumi dia tak cukup, rompok negeri lain. Balik pada zaman penjajahan. Balik. Penaklukan. Sehingga negara Blok Barat daripada negara Eropah mengubah sikap terhadap Amerika. Tak sokong. Malangnya Malaysia kita sebuah diri daripada awal lagi. Ini sangat menukar kejutan. Saya itulah ucapan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.